Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dusyair Birami, kelas 5 SM. Dengar kisahku mempersembahkan dari kisah teladan, jadikan pengajaran. Tajuk cerita saya hari ini ialah akibat si belalang malas. Alkisah di sebuah padang rumput yang hijau dan cantik. Tinggal seekor belalang yang sangat ceria. Belalang suka menyanyi dan menari sepanjang hari. La 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 la. Hari ini hari yang indah, kata belalang sambil melompat-lompat. Di satu sudut kelihatan sekumpulan semut bekerja keras mengumpul makanan mereka mengangkat butir-butir jagung. Wahai semut, buat apa kerja kuat-kuat? Mari menyanyi bersama saya, ajak belalang. Ketua semut menjawab, kami sedang menyimpan makanan untuk musim sejuk. Kalau kamu tidak bersedia sekarang, kamu akan kelaparan nanti. Belalang ketawa. Musim sejuk masih lambat. Malaslah saya nak kerja. Bulan berlalu. Tiba-tiba musim sejuk pun tiba. Padang rumput menjadi kering dan diliputi salji. Belalang tiada makanan dan kesejukan. Aduh, lapar dan sejuknya. Kenapa saya tidak dengar cakap semut dulu? Bintih belalang sambil menggigil. Belalang berjalan ke rumah semut dan merayu makanan. Semut yang baik hati kasihan melihat belalang dan memberinya sedikit makanan. Dengan syarat, belalang tidak boleh malas lagi. Belalang berjanji tidak akan malas. Kawan-kawan, pengajaran daripada cerita ini ialah kita jangan bersikap malas. Kita perlulah rajin berusaha untuk kesenangan masa hadapan. Orang rajin disayangi kawan, orang malas kerugian. Sekian, terima kasih.